Alhamdulillah kita kembali lagi dalam Assalamualaikum. Terima kasih buat anda semua yang masih lagi setia bersama dengan kami pada pagi ini. Alhamdulillah, insyaAllah tajuk yang kita akan kongsikan kepada anda pada hari ini adalah berkaitan dengan kebaikan tidak pernah sia-sia. Walaupun sekecil mana pun kebaikan yang kita lakukan, dengan ikhlas Allah akan membalasnya. Masya Allah, yang tak akan kata tidak akan pernah sia-sia dengan kebaikan tersebut yang kita lakukan. Masya Allah. Tapi walaupun dia tidak dipandang dengan manusia, tapi ada pahalanya juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah hari ini inilah kongsikan yang kita nak kongsikan kepada anda semua, dan bersama dengan saya sekarang ini di studio, saya bawakan panel kita pada hari ini selaku CEO Alif Construction Consultant dan juga Dai Madani. Kita bersama dengan Ustaz Dr. Muhammad Sabir Jamaluddin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, ceria je saya tengok Ustaz kan, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi orang kata senyuman ni pun satu kebaikan sebenarnya Ustaz. Ya. Masya Allah. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan kenapa walaupun dianggap kecil sebenarnya, walaupun dengan senyuman saja adalah satu kebaikan. Mungkin orang yang melihat kita, orang yang orang kata yang bertegur dengan kita, itu pun satu kebaikan walaupun sekecil-kecilnya. Mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, terima kasih. Pada pagi ini kita dapat bersua lagi. Tajuk pun tajuk menarik ya. Tidak sia-sia. Dalam kehidupan kita ni sebenarnya kita ada pilihan. Sama ada kita nak senyum, sama ada kita nak marah, sama ada kita nak geram, itu pilihan kita. Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis rawahu Tirmizi yang bermaksud senyumanmu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Masya-Allah. Maknanya hadis ni nampak pendek kan? Tapi Nabi nak bagi tahu senyum tu kamu dapat pahala. Orang yang senyum ni akan memberi kesan kepada kejiwaan. Kalau kita jumpa doktor kan, pergi hospital queue panjang kan. Tapi bila doktor tu sambut kita, Assalamualaikum Pak Cik, Assalamualaikum Pak Cik, apa khabar? Tenang kan? Tadi yang nak marah tadi 2 jam je tunggu tu. Tak jadi marah. Boleh hilang, boleh hilang. Jadi sebab itu Nabi SAW menganjurkan kita menjadi orang yang mudah senyum. Senyum itu adalah untuk kita tenang dan juga memberi ketenangan itu kepada orang lain. Walaupun senyum ini bukanlah satu benda yang susah, tapi tak ramai yang memikirkan nak buat. Sebab bila dia fikir tentang kerja, fikir tentang masalah dan sebagainya, akan beri kesan kepada wajahnya. Sebenarnya juga memberi kesan kepada fikirannya. Sebab itu Nabi suruh kita jadi orang yang tenang fikiran, tenang jiwa. Dan bila kita memberi satu senyuman kepada diri kita sendiri, kepada orang, maka kita akan rasa tenang, akan rasa bahagia dan boleh membuatkan orang lain rasa gembira. Masya-Allah. Kadang-kadang kita tengok budak-budak kan, budak-budak dia senyum, dia suka, dia happy kan. Kita tengok kita pun jadi happy juga kan, jadi gembira juga. Baik, yang kedua saya nak sebut di sini bahawa amalan senyuman ni nampak kecil ya. Tetapi agama ni dia tak nilai kecil ataupun besar. Dia nilai tentang keikhlasan. Ikhlasnya kita tu dalam memberi sesuatu kepada orang. Yang itulah dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak payah nak tunggu nak buat benda besar-besar. Benda yang ada dekat wajah kita, kita ceriakan orang pun dapat pahala. Jadi ini perkara-perkara yang kita kena praktiskan dalam hidup kita. Ada satu yang menarik kisah ya. Kalau kita pernah baca surat khabar dulu, ada seorang pengawal keselamatan di sebuah IPTA. Saya pun kadang-kadang duduk lalu situ, saya mengajar di universiti sebagai part time. Dan dia seorang pengawal keselamatan yang sentiasa senyum. Masya-Allah. Yang keluar dalam surat khabar dan tak kira siapa pun. Jadi daripada pagi sampai ke petang orang datang dia akan senyum-senyum. Luar biasa. Sehingga kan pelajar-pelajar universiti kalau ada masalah kena jumpa dia. Kena jumpa kaunselor. Sebab pak cik dia selalu senyum. Dan bila mereka graduate, mereka akan peluk dan bergambar dengan dia. Bayangkan bagaimana senyuman itu walaupun datang daripada seorang yang bukan Muslim, dia berjaya menambat ribuan jiwa manusia. Sebab itu jangan main-main dengan senyuman. Senyuman itu kan dari wajah kita yang ceria akan memberikan kesan kepada jiwa. Subhanallah, itu dia, hanya dengan senyuman saja, tidak perlu nak kata nak banyak kebaikan yang besar-besar kan Ustaz, kan hanya dengan senyuman je akan menenangkan hati orang. Masya-Allah. Jadi Ustaz mungkin boleh kongsikan juga, kadang-kadang kalau kita melihat kebaikan, biasanya kalau manusia hanya memandang kebaikan yang besar-besar yang kita buat, orang ni buat ni, orang ni bagi ni, orang ni sedekah ni kan kita nampak. Tapi kadang-kadang kita tak mampu Ustaz. Adakah kalau kita buat kebaikan yang macam mana, macam
bila Allah kata buatlah sekecil-kecil kebaikan, Allah akan nampak. Tapi kalau kita ni dah susah Ustaz, kita susah tapi kita tak mampu nak buat kebaikan. Sebagaimana agaknya walaupun keadaan sukar pun sebenarnya Allah suruh juga buat kebaikan tu Ustaz. Ya, betul. Kadang-kadang kita selalu berfikir nak buat sesuatu kebaikan tu nak buat dalam bentuk yang besar, nak pamerkan kan. Buat kenduri besar-besar kan. Buat open house besar-besar. Tapi sebenarnya bukan begitu yang dianjurkan oleh agama. Sebab itu Allah Taala sebut dalam Al-Quran, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang buat baik. Okay. Jadi tugas kita ialah merancang dan berfikir apa kebaikan kita nak buat hari ini dengan kemampuan yang ada kat kita lah. Pandangan kita ni jenis orang tak ada duit, tak banyak duit, maka kita buat kebaikan-kebaikan itu berdasar kemampuan-kemampuan kita. Tak payah kita nak tunggu besar-besar. Kadang-kadang kita tengok ada orang yang dia beli makanan kucing je. Bawa makanan kucing, dia jumpa kucing, dia berhenti, dia bagi makan. Ataupun dia bagi minum, air dan sebagainya. Saya suka bagi contoh mudah-mudah yang boleh kita praktiskan. Contohnya kalau kita pergi di kedai, kita boleh beli air mineral. Satu kotak tu kan 250 ml yang kecil, botol kecil tu. Apa kata kita simpan dalam kereta? Dan kita pergi kerja ataupun kita beli beberapa botol simpan dalam motor. Dan bila kita jumpa dengan orang-orang susah, tukang sapu sampah, makcik cleaner dan juga rider-rider kita ni, Food Panda apa semua ni kan, Grab dan sebagainya, e-hailing ni, dia bagilah sebotol. Jadi benda ni kalau kita kira satu botol tu hanyalah berapa sen je. Kalau satu hari kita bagi satu kotak tu ada 24 kotak, sebulan habis lah. Jadi maknanya tak payahlah kita nak tunggu buat benda besar-besar, nak berbelanja dengan jumlah yang banyak ataupun mempamerkan kebaikan-kebaikan kita yang besar-besar kan. Kita boleh buat saja yang kecil-kecil ini. Ini yang saya kata latih diri kita, bagaimana kita nak fikir supaya ada kebaikan-kebaikan kita buat setiap hari dengan kemampuan yang ada pada kita. Itu yang saya rasa nak promote kepada penonton-penonton ni lah. Masya Allah. Tapi saya suka ayat Ustaz kata merancang kebaikan. Macam mana mungkin besok malam tu kita tidur, okey, besok apa aku nak buat, nak buat apa, nak buat kebaikan apa. Itu antara satu dapat memotivasi diri juga lah Ustaz kan. Betul. Tapi Ustaz mungkin boleh kongsikan juga, ada setengah mungkin lah, bukanlah semua, mungkin ada di kalangan masyarakat kita yang okey, dia suka memang bagi kebaikan dekat orang luar, dekat masyarakat dan sebagainya, tapi dia lupa yang dekat dalam rumah ni Ustaz. Dia lupa untuk keluarga sendiri. Sebenarnya apapun kebaikan kita kena bermula daripada keluarga. Ya, kan? betul. Ahli keluarga kita yang paling rapat dengan kita, beri bantuan dan sebagainya. Mungkin Ustaz boleh. Mungkin saya lihat di situ ada kesalahfahaman kita dalam buat baik. Sebab orang ni dia ingat buat baik ni adalah dengan orang luar. Sedangkan seorang bapa yang memberi makan anaknya dapat pahala sedekah. Walaupun itu nafkah yang wajib. Seorang suami bagi kepada isterinya makan dan minum, dapat pahala sedekah. Saya rasa ini falsafah-falsafah yang mungkin gagal difahami ataupun disalahfahami. Kita ingat buat baik mesti melibatkan jiran kiri kanan ataupun kadang-kadang kita banyak bantu orang di luar negara. Tapi mak saudara, pak saudara kita di kampung tu kadang-kadang mengharapkan belas kasihan orang lain. Itu juga kita kena beri perhatian, sebab itu agama kita mengajar apabila kamu tolong kaum kerabat kamu. Maknanya fikirlah mak saudara, untuk saudara kita di kampung, anak-anak saudara kita yang nak masuk universiti. Maklumlah lepas ni dia orang nak masuk kan. Mungkin kita dapat bagi RM10 ataupun beli kasut, beli stokin kan. Itu pun adalah satu kebaikan yang besar. Jadi pada masa yang sama, kita juga membantu orang jauh di Palestin, di Gaza, di Sudan dan sebagainya. Jangan kita juga lupa kepada orang-orang di sekeliling kita tu. Sebab di sekeliling kita tu kadang-kadang siapa nak tolong dia kalau kita tak tolong. Satu. Yang kedua, kita yang tahu dia ada masalah. Orang luar manalah tahu kan. Jadi mestilah seimbang dalam kita memberikan bantuan dan pertolongan kepada orang-orang yang berada dekat dengan kita tu, jangan lupa. Dan kita pun beri perhatian juga, kalau Dewi perasan ada kes-kes yang banyak berlaku di dalam negara kita ni yang agak meningkat, iaitu ada jiran yang meninggal rumah.
meninggal di dalam rumah. Kemudian 2-3 hari baru tahu. Orang kata ini anaklah menyedihkan. Sebab jiran-jiran tak sempat ambil tahu. Mungkin mereka sangka dia balik kampung dan sebagainya, tapi cuba ambil tahu. Dengan kita melihat dan memerhatikan jiran-jiran yang berada di sekeliling rumah kita, warga-warga emas utamanya, maka kita pun secara tidak langsung dapat membantu mereka. Masya Allah, itu juga kebaikan sebenarnya besar. Itu kebaikan yang sangat besar. Sangat besar yang kalau kita lihat Allah pun menilai yang Ustaz kan banyak pahala untuk kebaikan itu sebenarnya. Jadi mungkin Ustaz boleh bagi kami lah contoh, sebab kita kadang-kadang nak mula kebaikan kena nak tahu juga antara apa amalan-amalan kecil yang kita boleh buat, seharian ke, yang mungkin kita selalu abaikan tapi sebenarnya dia sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada perkara penting yang diajar oleh Nabi SAW, iaitu ajar benda-benda yang kecil saja. Nabi suruh baca subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Dalam hadis yang Nabi kata sesuatu yang ringan dalam lisan tapi berat dalam timbangan. Jadi kita duduk saja ataupun selang-seli di antara kerja kita sebut subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Itu yang kita sebut dengan lisan. Yang kedua ialah kita berfikir benda-benda baik. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11, ayat 12, Allah kata jangan kamu sangka buruk pada saudara-saudara kamu. Jadi di sudut pemikiran pula, kita selalu cuba bersangka baik. Ada orang laju bawa kereta, mungkin dia ada urusan. Kita cuba, mungkin ada orang rosak kereta, kita sangka baik kepada dia. Dan kita tengok ada orang yang ada susah nak senyum dan sebagainya, mungkin dia dalam keadaan tertekan. Jadi kita pun kena corakkan perfikiran kita menjadi orang yang bersangka baik. Lisan kita sebut yang baik-baik. Tangan kita, anggota kita buat yang baik-baik. Ya. Ini perkara yang kalau kita buat, kita akan berada dalam keadaan tenang. Kita akan keadaan gembira. Orang pun suka ke kita. Jadi benda yang mudah-mudah. Jumpa orang bagi salam. Assalamualaikum. Sejahtera atas kamu. Kan? Jadi orang tu, masyarakat kita ni kadang-kadang dia ingat bagi salam tu nak dapat pahala saja. Tapi sebenarnya lebih daripada itu. Bila kita bagi salam, kita mendoakan dia. Kan bukannya assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita doa sejahtera atas kamu. Orang tu jawab semoga kesejahteraan balik atas kamu. Kalau kita hayati benda tu pun, hari ni ada orang doa untuk aku. Masya-Allah. Jadi kenapa kita tak nak rebut benda-benda yang susah? Duit kita pun tak luar pun. Bukan kena keluar duit 10-20 ringgit semata-mata untuk memberi salam, untuk bercakap benda-benda yang baik. Kemudian tolong orang dalam perkara-perkara yang kita boleh tolong. Memanglah mungkin kita tak boleh tolong selesai masalah orang. Tetapi kita menjadi pendengar untuk mendengar masalah-masalah orang. Dan kadang-kadang dengan kita mendengar tu dapat memberi ketenangan kepada dia. Ada juga orang dengar. Kalau tidak, kita tengok apa yang berlaku di media-media sosial. Kadang-kadang orang melepaskan geramnya dengan membuat video-video yang memarah orang ataupun melepaskan kegeraman dia di media sosial, mempamerkan aksi-aksi yang tak elok. Sebab apa? Dia tak ada siapa nak dengar. Tak ada orang nak dengar masalah. Jadi kebaikan-kebaikan ini kita boleh buat dan berikan perhatian kepada orang lain. Sebab semua manusia hidup ada masalah. Semua ada masalah. Jangan kita ingat kita aja ada masalah. Ya, Masya Allah. Dalam kehidupan ni semua ujian ni Ustaz kan? Ya, ujian dan mungkin melatih diri untuk kita sentiasa, walaupun kebaikan tu tidak memerlukan keuangan yang banyak ke apa ke, tapi dengan membantu, dengan menjadi pendengar yang baik, itu pun satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Sebenarnya kalau kita lihat Islam ni indahnya, cantiknya sebenarnya, Masya Allah. Tapi Ustaz, kita nak berehat dulu seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Laut kita, khazanah yang tidak ternilai. Tapi ia sedang diancam. Aktiviti haram, pencemaran dan pencerobohan, semua ini menggugat sumber perikanan negara. Anda boleh menjadi ejen perubahan. Laporkan segera kepada Fishcom di talian yang tertera. Di Fishcom, setiap aduan anda direkod, disahkan dan dihantar terus kepada pasukan penguatkuasaan. Fishcom terima satu kali aduan berkenaan vessel nelayan didapati memasang bubu naga. Tindakan segera diambil demi melindungi laut dan memastikan keterjaminan makanan buat negara kita. Fishcom, salurkan aduan anda hari ini kerana sumber laut kita, tanggungjawab kita semua. Dunia tidak pernah sunyi.
tetapi jiwa sering kelelahan. Tawajuh mengajak kita kembali mendekati Al-Quran, menenangkan hati dan menghidupkan semula jiwa untuk bertafakur, bermuhasabah dan memperkukuh hubungan kita dengan Allah. Tawajuh, ruang kembali kepadanya. Kematian itu adalah pasti. Kita tengok tanah kubur tu dan kita merasakan itulah tanah yang akan makan jasad ini. Di situ akan lenyap segala kesombongan dan keangkuhan dan bangga diri. Apabila seorang itu cinta pada Allah dan Rasul, maka dia tak sabar untuk pulang ke kampung halamannya, iaitulah hari akhirat. Adakah kita benar-benar telah bersedia untuk menghadapi kematian tersebut? Adakah kita benar-benar bersedia untuk menghadapi apa yang setelah kematian tersebut? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Maka jadilah orang mukmin ini orang yang tidak sabar-sabar meninggalkan dunia ini untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kala-kala tertentu tu biarlah kita duduk sendirian, lebih-lebih lagi untuk apa? Untuk kita dekatkan diri kepada Allah. Kan kita beruzlah untuk beramal, kan? Kita nak berzikir ke, kita nak melakukan amalan-amalan tertentu ke, kita nak berpuasa ke, dalam masa yang sama bukan nak lari daripada tanggungjawab, bukan nak lari daripada silaturahim dan sebagainya. Mencari peluang ruang untuk kita terus bermuhasabah. Sebab bila mana kita duduk seorang-seorang tadi tu, Alhamdulillah, kita kembali lagi masih lagi dengan tajuk kebaikan tidak pernah sia-sia. Dan Ustaz, saya nak terus Ustaz nak tanya dan difahamkan dalam firman Allah dalam surah Az-Zalzalah, bermaksud macam mengukuhkan keyakinan bahawa setiap kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Jadi macam kalau kebaikan tu janganlah rasa macam nak buat sikit, buatlah banyak. Pasti ada banyak kebaikan-kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita, Ustaz. Ya. Ustaz boleh kongsikan juga. Betul. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Surah Al-Zalzalah ayat 7 hingga ayat 8. Biasalah kita baca ayat ni kan. Di mana Allah Taala mengatakan barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar zarrah akan diperlihatkan oleh Allah. Dan begitu juga barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun sebesar zarrah akan diperlihatkan juga oleh Allah. Kebaikan ni maknanya Tuhan nak beritahu sebesar zarrah ni, kalau kita tengok kadang-kadang dia terjemah sebagai biji sawi kan. Kalau saya ada satu biji sawi, saya baling dalam surau ke, ada kapet, siapa boleh jumpa? Susahlah nak jumpa kan. Kecil sangat kan. Tapi di sisi Allah tidak kecil. Makna kebaikan itu walaupun kecil pada pandangan manusia, di sisi Allah tetap besar dan akan dihitung sebagai amal yang soleh. Jadi jangan pandang remeh terhadap kebaikan-kebaikan yang kecil yang boleh kita buat. Yang kita boleh buat dengan fikiran kita, dengan jiwa kita, dengan anggota kita ni, jangan kita pandang ringan. Tolong orang, kadang-kadang bagi tisu je. Biasa kita pergi ke Mekah kan, kadang ada orang tu tengok kita tawaf tu, dia bagi tisu je. Tengok kita berpeluh kan. Jadi kebaikan yang sangat besar. Tetapi pada masa yang sama Allah juga mengingatkan kita supaya jangan buat perkara maksiat ataupun dosa walaupun kecil. Jangan kata ni dosa kecil je ni, nanti aku minta maaf lah, nanti aku taubat lah, nanti aku istighfar lah. Jaga-jaga. Sebab kita tak tahu sempat ke kita taubat, sempat ke kita istighfar. Dosa-dosa kecil ni pula kalau kita duduk biar dia berterusan, lama-lama dia akan menggelapkan hati kita. Jadi sebab itu perkara kecil di sudut amal soleh kita kena buat. Perkara buruk tentang dosa dan maksiat walaupun kecil hendaklah kita tinggalkan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala beritahu bahawa dia mengawasi kita. Maknanya dia tengok apa saja yang kita buat. Dia nilai, dan malaikat rokib dan atid mencatat. Jadi maknanya kita tak akan ada rasa rugi bila buat baik. Walaupun manusia tak nampak. Kadang-kadang di pejabat-pejabat ada orang dia hidup dia tak basuh dekat pantry dan sebagainya. Ada dia seorang dia nak balik pukul 5 tengok
Tadi bukan dia tak nak basuh, tapi dia tengah minum mungkin sakit perut ke, ataupun tiba-tiba ada orang panggil ke, dia pun tinggal terus pergi lupa. Jadi ada orang nak balik daripada pejabat, tengok ada cawan tak basuh ni. Dia pun basuh, siapa pun tak nampak. Di sisi Allah, walaupun manusia tak nampak, Allah nampak dan Allah tetap memberikan kebaikan. Ini benda-benda yang kita tak pernah rugilah. Kita tak pernah rugi. Jangan menyusahkan orang. Kalau kita parking kereta yang memang kita terpaksa blok orang kerana sebab-sebab tertentu, memang tak dapat nak elak dan sebagainya, letaklah kad supaya orang boleh berhubung dengan kita. Ya, jangan kita tarik handbrake, lepas tu orang pun tak boleh cari, menyusahkan orang. Kita rasa tu benda kecil, tak benda besar sebab menyusahkan orang. Jadi kalau terpaksa berlaku sesuatu, letaklah kad, nombor telefon, dapat dihubungi supaya dia dapat bergegas lari dan ambil dan sebagainya. Dia perkara-perkara ni adalah benda yang kita latih dalam hidup kita ni, kerana setiap amal yang kecil tetap diberikan ganjaran pahala, setiap amal yang buruk pun juga akan diberikan balasan dosa. Allah mengawasi kita. So ingat, CCTV Allah tu terang, tak pernah padam, ya, tak pernah tak ada bekalan elektrik macam kita pakai bekalan elektrik, sentiasa merekodkan. Jadi sebab itu kita sentiasalah beringat dalam buat baik dan beringat juga dalam melakukan perkara-perkara yang tak elok. Allahu akbar, masya-Allah. Itu kan kadang-kadang benda kecil je ustaz kan. Ya, betul. Kita rasa macam itu sebenarnya kebaikan yang kita buat walaupun orang tak nampak, tapi di sisi Allah, Allah nampak. Macam ustaz kata, kamera Allah, CCTV Allah sentiasa. Sentiasa ada, sentiasa buka, masya-Allah. Ini mungkin ustaz boleh kongsikan, ada juga kadang-kadang manusia rasakan berputus asa untuk buat kebaikan. Mungkin kalau dia buat kebaikan, orang mengata kan. Jadi dia ada sifat rasa putus asa. Bagaimana tu agaknya ustaz untuk kita faham supaya yang kita tahu apa pun kebaikan, tetap kalau dari sisi Allah, Allah akan pandang baik juga walaupun manusia tidak pandang ustaz. Ya, kadang-kadang kita buat baik ni, kita manusia kan, kita nak orang balas baik lah. Orang puji. Adatnya kita orang balas baik kan. Kurang-kurangnya terima kasih. Ini aku tolong, terima kasih pun tidak. Kan? Takkanlah susah sangat kau nak cakap terima kasih kan. Memanglah sebagai manusia kita ada perasaan, kita ada tak puas hati. Sebab kita bukan harap besar pun. Kita bagi sesuatu, awak ucaplah terima kasih. Lama-lama kita pun akibat daripada selalu memikirkan kenapa tidak ada balasan daripada manusia. Ini jadi puncanya ni. Manusia tak balas, manusia tak hargai, manusia buat tak tahu. Jadi akhirnya kebaikan-kebaikan yang kita buat itu, kita mula rasa give up, ataupun kita rasa serik, ataupun kita rasa penat. Rupa-rupanya kita mencari perhatian manusia. Allah. Jadi bila tercari perhatian manusia, kita akan letih. Manusia pasti ada benda dia tak puas hati. Tak usahkan orang lain, kita suami isteri pun. Kadang-kadang isteri pakai cantik-cantik, tanya macam mana pendapat suami. Saya rasa tak kenalah. Kan? Tanya orang lain kata okey je. Jadi sebab dia mencari perhatian-perhatian manusia, maka dia letihlah melayan tu. Kerana letih melayan perasaan manusia, kemudian dia pun rasa nak give up ataupun rasa nak berhenti. Baik. Yang kedua, dia nak result segera. Bila dia tolong orang, dia nak result yang segera supaya mendapat balasan yang baik. Kadang-kadang kita tolong orang susah. Kita jangan harap orang yang susah tu akan tolong kita balik. Sebab dia mungkin tak akan dapat tolong kita. Tetapi jangan kita lupa, akan ada orang lain yang akan tolong kita. Yang orang tu pun mungkin orang yang kita katakan somebody ataupun anybody yang kita pun tak pernah kenal dia. Contoh, saya bagi satu contoh. Kita naik kereta, ada kereta orang rosak. Jadi kita pun tolonglah tolak ke tepi supaya tak ada pelanggaran dan sebagainya. Esok kereta kita rosak, tak mesti orang tu tolong kita. Mungkin yang akan tolong rider-rider lain. Orang yang kita panggil stranger, yang kita tak kenal pun. Jadi sebab itu, kebaikannya Allah akan balas balik. Cuma kita jangan mengharap balasan daripada Allah itu akan jadi cepat. Bila manusia ini tidak sabar untuk menerima balasan kebaikan, yang Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan bahawa kebaikan itu disediakan di hari akhirat. Disediakan kepada kamu syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Disediakan kepada kamu rakan-rakan teman-teman yang baik-baik. Jadi sabarlah. Maknanya kat dunia ni kita tak dapat kebaikan. Tapi insya-Allah kita akan dapat kebaikan-kebaikan di akhirat. Jadi jangan nak dapatkan kebaikan dengan cara yang segera. Masya-Allah, itu dia kan. Jangan dapat kebaikan dengan cara yang segera kan Ustaz kan. Kadang-kadang Allah beri mungkin kata mungkin 2-3 minggu lagi baru Allah balas kebaikan tu. Atau mungkin di akhirat kelak
juga, nanti Allah balas kebaikan Betul. itu. Masya Allah, sentiasa bersangka baik, subhanallah. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan juga antara perbezaan pandangan manusia yang menilai kebaikan tu berdasarkan hasil duniawi dengan pandangan Allah yang menilai niat dan juga keikhlasan tu, Ustaz. Dan juga kita gabungkan sekali dengan kesimpulan tajuk kita, Ustaz. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut antara kebaikan yang sebenar ialah syurga. Syurga ni nak masuk kena ada pahala. Betul. Jadi nak dapat pahala kena buat kebaikan. Jadi bila Allah sediakan syurga, nak dapat syurga kena dapat pahala, nak dapat pahala kena buat kebaikan. Maka sebab itu awal-awal tadi saya dah sebut, kita mesti rancang apa kebaikan kita nak buat. Dunia ni kita boleh dapat reward, tapi reward di dunia ni kadang-kadang sangat terhad. Contoh kita buat baik di pejabat, ada rakan peramai, tapi takkanlah semua naik pangkat. Kan ada satu dua naik pangkat. Susah juga bos nak buat pemilihan. Semua baik tapi satu orang je. Maka kita pun rasa kecewa kalau kita rasa dunia ni saja mencari matlamat kita. Ada orang kadang-kadang dia tak naik pangkat tetapi dia sihat. Betul. Ada orang dia naik pangkat tapi kerja banyak dia stres. Kita ingat seronok jadi bos kat atas tu. Sakit kepala jadi bos tu nak jaga ramai. Awak tak jadi bos, awak jaga diri awak saja. Tengok-tengok bos kat atas tu BP dia naik. Kena sakit jantung dan sebagainya. Awak gaji tak besar tapi awak tak nak jaga ramai orang. Awak balik dengan anak dan isteri, pergi berjalan, pergi makan dan awak tenang. Itu tak boleh balik lagi tu. Balik dengan kerja lagi, nak jawab dengan bos lagi. Kadang-kadang kita melihat kebaikan dunia itu seolah-olah harta yang banyak, pangkat, kedudukan dan kuasa. Hakikatnya kebaikan tu tak semestinya semua yang kita miliki itu boleh transfer menjadi kebaikan. Silap-silap boleh jadi keburukan. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat benda-benda baik, yang mana Allah Ta'ala sediakan kepada kita ganjaran yang besar di syurga, tetapi syarat dia satu je, ikhlas. Masya Allah. Kita ikhlas buat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kesimpulan yang mudah saya nak bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, iaitu Al-Quran mengajarkan kepada kita supaya jangan mensia-siakan perkara kecil dalam membuat kebaikan. Buatlah dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengharapkan ganjaran yang besar. Dalam Quran Tuhan sebut setiap kebaikan digandakan pahala. Setiap kejahatan satu tu je. Kalau dia buat niat nak buat buruk tak dapat dosa. Tapi kalau dia buat satu baru dapat satu dosa. Niat buat baik dah dapat pahala. Buat pula diganda-gandakan pahala. Jadi kita jadilah orang yang baik, orang yang bijak dan sebagainya supaya sentiasa beringat untuk menambah kebaikan setiap hari dan juga mengurangkan dosa setiap hari. Tak cukup juga buat amal banyak-banyak, dosa pun buat banyak-banyak juga. Jadi istighfar untuk menghapuskan dosa-dosa kecil, niat-niat yang baik untuk menambah amal-amal yang soleh. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dapat ilmu daripada Ustaz hari ini. Banyak untuk kebaikan yang kita buat. Sentiasa merancang kebaikan, Ustaz kan? Ya. Setiap hari terancang kebaikan. So itu adalah pahalanya berlipat kali ganda. Masya Allah. Kebaikan tidak pernah sia-sia. Terima kasih banyak Ustaz kerana bersama dengan kami. Seronok hari ini dapat ilmu bersama dengan Ustaz. InsyaAllah rezeki kita boleh jumpa lagi Ustaz dengan tajuk-tajuk yang lain juga insyaAllah. Dan kepada para penonton, Alhamdulillah. Jadi kita nak berehat dulu seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini.